Assalamualaikum dan salam sejahtera geng. Okey geng, ini geng 3D metal side logo stiker untuk ditampal dekat fender Pro 2 Azia geng. Okey, jom kita tampal dan tengok hasilnya. Cantik. Okey, sebelum tu kita nak tampal, kita lap dulu. Okey, ini fender dia, fender Pro 2 Azia. Dan pintu kereta tu kita lap dulu, pastikan tak ada kesan-kesan habuk. Okey, dia datang dengan siap ada double tap. Okey, dia datang dua side, kiri kanan. Sebelum tu kita buang dulu dia punya double tap. Ni dia. Saya dah ukur dan dah ukur. Okey, dah okey. Lepas tu kita buka dia punya double tap, baru kita tampal. Okey. Ni dia hasilnya. Dah tampal, tekan-tekan sikit dengan tisu. Okey, bagi dia punya gam tu melekat dengan kuat. Dan satu side lagi kat sini yang panjang tu, jangan saya tunjuk. Ni yang panjang. Okey, dia macam tu lah. So datang pun sama juga, ada double tap, siap double tap. Okey. So dah tampal. Okey, tekan-tekan sikit dengan tisu. Macam tu. Okey, so yang ini kat dalam ni, yang ini yang terbaik. Yang ini kita tunggu. Siap ada nama Azia. Tu dia. Kat dalam tu. Okey, ini pun sama juga, siap datang dengan double tap. Okey, tak perlu risau, semua datang dengan double tap. Okey geng, dah tampal dah. Cun cantik. Terbaik. Nampak smart tu. Barulah nampak smart kereta. Kereta Azia Rahmah je, Azia E, tapi nampak smart. Okey geng, so siapa yang nak dapatkan benda ni boleh check dekat link. Harga pun murah, tak mahal, mampu milik dan beli memang jadi smart kereta geng. Tengok tu. Okey geng, Assalamualaikum, check out dulu.